Kita banyak syukur kepada Allah dengan limpah rahmat, kasih sayang, kasih belah Allah pada kita. Allah berpagi kita hari ini dengan keadaan kita beriman dengan Allah Ta'ala. Maha ni, kelima ni. Sebab gapo kata gitu. Sebab umat ke zaman ni Nabi kata ada orang pagi-pagi beriman, apa ni, petang beriman, pagi di kufur. Pagi ni beriman, petang di kufur. Mana iman dia jadi masuk Dubai. Mudah sangat. Iman dengan kufur ni dekat sangat. Antara mata hitam dengan mata putih dekat. Dia jadi la ilaha illallah. Kau tengok dalam kitab Sahih Zakaria ada Mutalaah Maring. Orang tinggal semaya apa ni, pengikut Imam Abu Hanifah. Tinggal dengan melengah-lengah. Buat galik habis waktu. Jadi kufur dah. Jadi kafir. Waktu pengikut pendapat Hadrat Umar radhiyallahu anhu, mana sahabat-sahabat yang qarib. Saya Zakaria kata sahabat-sahabat yang qarib, sahabat yang rapat dengan Nabi. Mana sahabat ni sayang Nabi belaka, tapi ada orang lain tak berani masuk dekat. Buaka Umar ni pendapat orang tinggal semayang ngaleng-ngalengah. Hak sengaja tu, saja tak suruh semayang. Hak tu teruk lagi. Melengah-lengahkan siapa luput waktu telah jadi kafir. Tapi bukan ulama semua kata gitu. Tapi ada hak pendapat. Itu kufur dah. Tak semaya ni kufur. Sebab Nabi kata perbezaan orang beriman dengan tak beriman ni di semaya ni. Farak antara iman dengan tak iman. Nak tengok ada orang beriman tu semaya. Mana orang tak beriman tu tak semaya. Tak kata ke? Sebab tu ayat kata Allah Ta'ala berpagi kita hari ni. Maaf ni nikmat besar. Tahu mana kata kita beriman? Kita semaya di masjid. Allah Ta'ala ayat kata boleh Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sesungguhnya mereka orang-orang yang makmur wi masa imarah, orang ulil alik masjid. Ahli masjid ni orang beriman dengan Allah beriman akhirat. Kalau mengikut hadis Nabi kata membuat edi saksi lah. Akak edi saksi, dia disungguh sikit. Kata tu. Apabila mu tengok orang jatuh sentiasa ulek-ulek masjid, orang ni duduk ke sejid. Pakai edi saksi kata dia orang beriman dengan Allah beriman akhirat. Maknanya apabila Nabi royak cerita ni, Nabi baca ayat Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir al-ayah. Hanya sesungguhnya mereka orang-orang yang ulek-alik masjid makmum, makna imarah. Pergi mari ke masjid itu. Orang ni orang beriman dengan Allah beriman akhirat. Kita kena syukurlah Allah Ta'ala tapih kita, pilih kita duduk ala tu, orang ulek-alik masjid, orang imarah masjid. Setengah ulama kata kita kena syukur, tapi kita nak bangga kata kita ni betul-betul orang beriman tak lagi. Sepenuh iman, nak kata sepenuh iman tak lagi, sebab semaya tu farak ni orang beriman, tapi iman ni dia tak boleh kira lagi. Iman ni dia ada sepenuh ke tak sepenuh pula. Orang ada kalimah la ilaha illallah, orang beriman belaka, tapi sepenuh ke tak iman dia. Maksudnya mana kata sebenar tak sebenar iman? Ni satu hak mana kita kena berasa syukur Allah Ta'ala pilih kita, tapi kena rasa risau lah. Kalau kita tak ada rasa bimbang atas saudara kita yang mana tak semaya. Sebab tak semaya ni kaitan dengan kufur. Kufur ni di akhirat esok nah besar.
Bapa kata gitu, kita tak bimbel tu. Depa bila kita tak bimbel tak rasa kan? Mana tak sebenar email kita? Kita tak bimbel. Sebab Nabi kata tak sebenar email kamu kalau mu tak kasih saudara kamu. Tak ada rasa bimbel orang tak semaya. Kita rasa cukup dengan kita semaya. Kita tak ingat masjid, kita ahli masjid, tapi ada rasa kena saudara kita, adik-adik kita. Bahkan ulama bagi huraiya atas mutlak. Terjemah tu orang ulat-ulat masjid ni orang beriman. Tapi murak orang panggil mutlak, kandak dalam innama ya'muru masajidallah ni. Siapa saja hak mengaku kata aku beriman dengan Allah beriman akhirat. Tak kira siapa mari perasaan hati tak aku beriman. Man amana. Daripada orang beriman semua tu dia kena menghidupkan masjid. Dia kena bawa orang beriman supaya makmur imarah masjid. Tu mutlak orang panggil kandak. Man amana. Daripada orang-orang yang beriman tu kena makmur, lepas tu kena menghidupkan, kena usaha. Macam mana semua orang ada kalimah la ilaha illallah jadi orang sempurna iman, jadi orang Nabi jamin kata dia orang beriman. Makna kena menghidup, bukan sekadar kita amal dah. Kita ahli masjid dah, kita selamat dah. Apabila tak ada menghidupkan, mana tak sebenar. Ya orang beriman tapi tak sebenar. Sebab sebenar tak sebenar ni kaitan dengan ada kasih sayang, ada bimbang, ada serabut. Ni perlu pada kita buat bincang ni. Kalau masa Nabi dulu Nabi tanya, orang mari sejid dah pun Nabi tanya, kaifal imanuka? Lahana iman kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, kami beriman. Setiap benda ni ada tanda dia. Mana tanda iman kamu? Sahabat kata ya Rasulullah, kami apabila genung bab akhirat ni, seolah kata akhirat duduk depan. Kalau fikir hasil syurga, seolah kata lah tak sih dah. Lupa benda lain. Tapi kalau fikir hang aku, seolah kata suara orang duk tepik lain aku dengar, sahabat ada gambar. Seolah tak nampak akhirat duduk depan. Nabi kata itulah kaifiat mana tanda-tanda. Jagalah perasaan ni molek. Ni nak ada perasaan. Sebab tu ibadat pun nak berasa ni. Ibadat kita nak berasa kata nampak. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ibadat pun nampaklah salah. Nak nampak balasan, nampak ihtisaban. We ada harap atas janji Allah, janji Rasul. Ni perlu pada muzakarah ni. Perlu pada bikin ni. Sahabat jaga suasana ni. Nabi tanya email, sahabat bimbing hak email dia, Nabi kata jaga, mu belum molek, mu jaga perasaan ni. Tu sahabat duduk dengan email, jaga email, buat majlis email tu. Nabi tak ada pun pergi sama-sama guru dia, ijlis sa'atan nu'minu billah. Ijlis. Duduk. Minta asas tak, bukan sejak lah jumpa kau jalan pergi. Bukan hey duduk sah, mari kita beriman sah. Setengah sahabat tu apabila dengar macam tu jadi rasa kok mana email kok kita beriman dah. Hari ni tak boleh lah kalau orang kata kena duk gaduh po email kita beriman. Usah email, kecek email, muzakarah email. Kita beriman dah. Ya tak boleh alik. Soalan ni sahabat tanya dah. Sahabat kata ya Rasulullah, goyak Nabi. Abdullah ibn Rawahah, seorang sahabat lah. Dia suka buat majlis email. Pergi orang mari sejik jumpa kat kedai kat mana. Pergi di rumah dia. Mari kita beriman Islam. Mari kita baru email. Sahabat setengah tu dia sibuk dengan kerja, ada hak biasa menanam cocok tanah, sibuk cara dia. Pero hak jenis pero binatang pun duk sibuk nak pergi pero. Jadi nak poli orang makan upah kerja. Hei, tak ada weh. Jadi setengah, apa kita mari sejik tak naik je. Orang mari sejik nak orang beriman. Ni pergi suruh beriman pun dah. Tahu mana nah. Ada. Kelimah ni sahabat tanya ya Rasulullah. Abdullah ibn Rawahah jumpa dengan dia pergi lalu email. Kami beriman. Nabi suka lah. Dengan perbuatan sahabat ya ada hak faham dah tak faham. Hak suka gerbay tu gerbay harta tak ada berarti.
Suka tolong orang, kadang-kadang ibadat dak ni. Ibadat lain dah. Ada dalam musafir siapa kata bulan puasa pun tak puasa dia. Sebab Nabi benar lah. Kata nampak tak agak hangat musafir ni. Tak usah puasa. Buka puasa. Bulan puasa. Musafir. Buka puasa untuk nak jaga gerai tu, nak tolong orang lain. Itu sahabat ada kat situ. Ada hak biasa ibadat puasa jaga tapi nak tolong orang tak boleh tak agak. Buat ibadat jaga dia tak ada, tak apa juga. Dia tak lupa. Ada hak tak puasa, mana buka puasa dalam musafir tu dibenarkan. Tapi Nabi kata mu tahu tak? Orang tak puasa ni, dia dalam musafir. Jadi koda pula. Tapi dia tak agak. Tapi dengan tak puasa dia tu, dia boleh tolong orang-orang lain lagi hak puasa. Dia boleh bantu orang. Mu tahu tak? Pahala-mu semua Allah Taala tulis dalam banci dia belakang tu. Agama apa? Itu sahabat. Apabila sahabat mari ngadu dengan Nabi kata, aku beriman dah, buat apa ke dia pergi aku suruh buat majlis iman. Nabi kata apa? Hei, mu tahu tak? Perbuatan Abdullah ibn Rawahah tu, perbuatan dia, amalan dia tu. Setiap kali dia pergi orang royak orang duduk, kita duduk sekejap, kita baru iman musyawarah iman. Nabi kata tahu tak majlis macam tu Allah Taala duk bangga depan malaikat 7 lapis langit tu. Allah duk royak ke malaikat kata, "Hei malaikat aku." Sebab ya dulu belum Allah Taala nak hantar manusia ni, malaikat biasa tutup, biasa kata lah, "Ya Allah, mu nak hantar manusia mari buat cemar atas muka bumi ni." Ya malaikat yang ada dulu pada manusia, jin yang ada dulu pada manusia, manusia mari akhir lah. "Ya Allah, mu nak hantar manusia punah ni." Allah kata, "Aku tahu apa yang mu tak tahu." Sahabat anda-anda, Allah kata aku tahu. Hani Allah nak bangga depan malaikat ni. Hei malaikat aku, mu tengok nu. Allah duk bangga depan malaikat, duk bakit semula perkataan malaikat dulu kata, "Ya Allah, mu nak hantar manusia wi cemar atas muka bumi. Manusia jadi punah. Duk mana balah situ, duk mana buruk situ, cemar, seka buruk, fitnah orang." Tak apa ke. Mu tak tahu apa yang aku tahu. Sebab tu salah satu daripada kebaikan orang duk musyawarah iman, Nabi kata Allah bangga depan malaikat 7 lapis langit. Hei malaikat aku, mu tengok nu. Kalau sini insya-Allah kita musyawarah ni Allah bangga depan malaikat. Hak Nabi royak tu mu tahu ke tak kata Abdullah ibnu Rawahah. Hak dia duk pergi orang ikut sejik, dia kata ijlisatan nu'min billah. Allah suka tu. Tu nak royak harga. Duduk musyawarah iman. Sebab perkara iman ni Allah Taala suruh. Hei orang beriman, bela iman kamu, jaga iman kamu. Sebab tu hari ni kita ada kelimah iman, kita ada gambar iman, kita semaya jemaah ni cara iman. Lepas tu kita musyawarah iman pula. Kita nak jaga iman tu. Pas nak wis benar, nak buat macam mana? Tak lain tak okey. Ada timbal rasa, ada kasih sayang, ada hubungan sama saudara. Tu orang sebenar iman. Ada bimbang dengan saudara. Kalau tak ada bimbang, sudah deh, tak ada bimbang, ada rasa kena bokeh. Tuduh kok ni nak kata gapo tak tahu lah. Jadi hina sama saudara muslim. Bahkan luci pula, siap. Hadis Nabi ada riwayat kata siapa mati lah keadaan beci. Beci serta nak merutuhkan. Tu Urdu panggil kina. Beci serta hati tu nak rutuh orang, nak peracun, nak binasakan. Tu kina panggil. Jadi tak cak, tak suatu ada bantu hati beci pula. Tak suka, jadi tak minat perbuatan buat ni. Siapa mati lah keadaan perasa itu adalah hati. Akhirat esok Nabi kata bukan kalangan aku, falaisa minni, falaisa minna. Dan Nabi kata bukan kalangan dia, nak hidup mana orang kita. Ingatlah akhirat esok orang selamat dua ya. Orang dapat syafaat Nabi, orang dapat rahmat Allah Taala. Rahmat ni kasih sayang. Allah kasih, Allah kenal, Allah reda. Cara Nabi juga. Tak ada cara hidup tu reda malaikat cara Nabi tu. Rahmat Allah. Lepas tu hak Nabi ngaku umat. Nabi kata ummati. Ya Allah, umat aku tolong. Dua perkara ni ya ulama kata. Nak kata ibadat itu, tak ada.
Tak ada nak suka dengan syurga Allah Ta'ala ibadat itu. Bani Israel buat ibadat 500 tahun, minta nak masuk syurga dengan ibadat. Allah kata tak ada. Tak ada. 500 tahun ibadat tak deraka. Ni bukan luar biasa lah. Allah kata tak ada. Mu masuk syurga dengan rahmat aku. Dia ni kata tak lah, aku nak masuk dengan ibadat. Dia bangga dengan ibadat yang 500 tahun. Allah kata boleh. Kamu nak masuk dengan ibadat kalau gitu, hak mu duk pakai atas dunia ni, mu duk milik, mu duk apa, mu nak bayar dengan rahmat aku belakang, mu tak sir rahmat aku, mu nak bayar habis nikmat-nikmat. Dia ni nak bayar sebab dia tak ada guna banyak, rumah tak ada, kereta tak ada, kebun-kebun tak ada, dunia tak ada. Dia duduk mana? Duduk tak pula, duduk berapa kayu ke 500 tahun. Pasal makan apa? 500 tahun yang makan wajah 5 dengan asjub. Tu Syekh Yunus tulislah kitab dia. Maulana Yunus Parampuri damat barakatuh, anak Umar ada kita baca kisah ni, dia sebut seorang Bani Israel ibadat 500 tahun tak ada deraka dengan Allah walaupun sekelip mata, tak ada nikmat-nikmat lain, tak ada. Hak tu dia kata bayar nak bayar, aku tak ada rumah, tak ada kemana rumah istana tak ada, nak makan ada banyak orang lain, aku puasa tiap hari ibadat sama. Tapi Allah Ta'ala nak ayat atas nikmat hak dek kiri kanan kita ni, ya bukan kereta mutu rumah berapa dah. Allah ni siap kalau sebut bab nikmat kita nak bayar habis ya. Allah Ta'ala ayat kat malaikat, kata malaikat mucik mata dia ni, mungkin kira harga putih mata dia tu dia duk guna. Bukan kata selamat makan ni air itu nikmat kita nak buat tak boleh nah, buah kayu tu mata duk celak. Mata kita boleh nampak menakak takak benda-benda dalam dunia ni, boleh becek kata ning cahaya ning cahaya ning mata belakang tu. Sebab kamera ni kamera atas dunia ni kalau terosak harga murah kita pukul, yang nampak tak molek. Orang panggil kamera duk dalam dia buat tu berapa lan tak kira, orang ngaji tahu. Kalau harga murah ni pukul nampak nak kelabu, tengok pukul langit pun jadi cahaya tak makan mana. Tapi kalau kami terosak harga mahal, hak learning apa 70,000 terosak dah. Kita tahu harga tak tu 60,000 70,000 tu ya pukul kalau duk tak kapal tu. Nampak kan budak pelajar duk pukul dah. Duk tak kapal tu pukul tu bawah le laut nampak. Pukul awal, pukul langit ada nampak biru cahaya oleh hatu. Kamera. Kelong hak ada dengan telefon hak mahal ni ya nampak ambus. Ya zoom nampak pukul nampak bulu omu. Mata kita ni ulama kata kaji sains, kaji doktor ni ada berapa juta kamera duk dalam mata. Boleh sipai dengan mata ni tengok untuk taitok dalam tubuh ada kita, pergi pada otak, pergi pada hati, tengok rasa kena. Mata boleh becek. Hari ni orang tanya, orang ngaji psikologi Cik Withia, dia boleh tahu ni saya orang apabila orang suka kepada warna-warna. Orang mata tak ada ni tak boleh tengok warna. Mata tak nampak kita tengok rasa kena ni merah ni biru ni hitam ni putih ni campur. Orang ngaji psikologi dia tanya mu kena cak apa? Kita rasa kena cak merah. Dia baca rubik dah sifat orang. Orang panggil Cik Withia, dia tengok mu kena cak merah, sifat mu baik ni. Mu kena si campur, sifat mu ni orang lemah lembut, orang kalau kelimah dia panggil si yang kurang berat cahaya kasih. Kalau hitam, kalau putih, ada orang ngaji tahu. Ya orang ni ada faham cop, dia tanya. Suka ke apa? Suka cak ke apa? Kita minat cak merah. Ada minat cak merah. Kalau orang Tino suka cak merah ni mata panah. Ronreng. Suka cak merah. Orang Jatah suka merah, suka hitam, suka putih. Nabi kita suka putih. Suka putih, berisut. Satu sifat tu bongbok. Ya mari mana? Mari daripada mata. Tu Allah Ta'ala kata, "Hai malaikat aku, mengkira betul mata." Kira betul mata ni
500 tahun kok dia ada ibadat tu, sutil putih mata baru. Nak bayar? Ambil ibadat hak 500 tahun, bayar go nikmat putih mata. Pas Allah tanya malaikat hanya pas sutil lagi. Tak tanya air hak mudah makan segelas hari, tak tanya buah jelima hak mudah makan. Tak tanya lagi Allah jaga selamatmu. Tengok Maulana Yunus kata selamat tak selamat dia ni. Dia minta dengan Allah Taala wi jaga jasad mayat dia sampai kiamat. Ulama kata ada lagi mayat. Duk dah pulang mana tahu. Pas minta dengan Allah pula, ya Allah wiku matilah keadaan sujud. Orang ni matilah keadaan sujud. Allah jaga jasad dia tu. Wallahu alam, saya baca lagi kitab begitu. Mana Allah selamat dia nikmat, tapi Allah kata malaikat mengkira putih mata. Ha ni ayat kata ibadat kita tak ada. Maksud ayat kata kita ni hanya nak selamat tak selamat dengan rahmat dan syafaat. Padahal Nabi tak ngaku falaisa minni, falaisa minna, bukan kalangan kami. Kita nak gitu turut siapa? Adam kata nafsi, Nuh kata nafsi, Zakaria, Yahya, Isa, Musa nafsi. Sorang daripada masyarakat kata ya Rabbi ummati, umatku. Pas kalangan hak tak bimbang kat orang, duk beci kat orang, tuduh orang, Nabi kata falaisa minna, bukan. Nak hidup mana? Sebab tu saudara, email lah bagi. Gambar email lah letak kita ni. Kekuatan mari sejik ni bukan kata kita bandar. Kita luar, orang lain luar pun Allah Ta'ala tak jepuk, tak muntakhab dia tu. Sebab tu deh, hari ni nak buat acara nawi perasaan. Ni dakwah tabligh. Satu harakat mana? Harakat email. Hak Syekh Ilyas ayat nak gerak email. Ha tu kita ada kelima, nak baru, nak sepenuh, nak cuci, nak bersih. Mana tanda orang bersih email? Dia buat gapo semata kerana Allah. Mana orang tubik gambar email? Dia jaga semaya yang lazat tu, semaya yang sepenuh. Mana perjalanan orang beremail? Dia cari, dia belajar sampai dia faham kerana Allah, kerana Rasul. Allah nak gapo? Pian ni nak gapo? Masa bunyi suara kata hayya 'alas solah. Suara ni suara Allah Taala panggil ni. Walaupun ameli be, walaupun belah be, walaupun bemak be. Di kampung kita sini ni orang tu kebe istiqamah. Ya be dia duk panggil dah. Allah Taala panggil tu. Tahu tak kata kelimah azan ni mari mana? Kelimah azan ni Allah Taala hantar malaikat mari hajar sahabat. Bukan rekah-rekah. Malaikat mari hajar masa Nabi duk mesyuarat cara nak panggil orang mari sejik tu. Nabi wayak ke sahabat kata, pakak fikir fok kita nak buat macam mana ni orang Madinah pakak mari semaya seretak 5 waktu tu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi kita buat masa yang tertentu tu. Buat masa situ kadang-kadang orang tak tahu. Kalau tak mari dia tak tahu, dia kena royak atau siapa masa dah ni. Pi Zuhur dia kena panggil. Masa dulu dia tak ada azan. Ibtidak Islam tu. Musyarak tanya sahabat kata ya Rasulullah kita kata kena. Nabi tu aku tak suka cara baik orang lain duk buat dah. Yahudi duk main lama belum ada Nabi duk main dah palu-palu berjoget-joget gedung-gedung ni. Pasal tu ya Rasulullah kita pergi bakar dia saja. Ingat api kuatnya Allah berasa waktu subuh kita berbakar. Nabi kata aku tak kenal juga cara orang lain jadi nak musyabahat. Belum ada aku bakit ni puak majusi duk puja api. Api ratus-ratus tahun duk nyala tak kisah apa. Kita duk bakar pula depan sejai. Bakar siapa tak apa, bakar untuk buat tanda kata ni. Nak panggil ke? Tak sih, Nabi tak sih. Ya Rasulullah kalau gitu kita naik tak sutuh kok sejai tu, pak tinggi-tinggi, ambil kain pusing. Jadi nampak ke tak lupa ke, tapi pas orang duduk dalam rumah. Orang tak paling tengok tak lagi. Tak tu baik long mati tak boleh nak orang maya 5 waktu ni long mati tak boleh. Hampir kata bakak klik fikir ni panggil takaza. Bahasa dakwah kata mesyuarat dah wi takaza. Klik buat klik usah deh. Nak hidup tak hidup, nak jaya tak jaya belum tentu lagi klik gi fikir. Satu takaza tu. Hari ni kerja dakwah ni ada mesyuarat, ada wi klik fikir, klik usaha. Hidup tak hidup daripada Allah Taala. Jaya tak jaya daripada Allah, tapi mung tu fikir muna duduk lepas lo sahabat awak klik Nabi besar tu mung klik fikir macam mana orang semaya 5 waktu. Oh sahabat fikir sungguh, fikir apa tak fikir benda lain, serabut menengung.
Pas masa tu ya balance. Orang panggil orang jatuh fikir, tina fikir. Ni jatuh tino duduk sekali ni. Allah Ta'ala buat kita untuk akhirat wa jatuh tino. Nak penuh akhirat ni kena jatuh tino fikir sekali. Supaya Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita dah. Innama dunia khuliqat lakum. Dunia semua kita nampak tengok langit, bumi, cerah, gelap, sejuk, panas untuk kita. Tapi wifaedah untuk kita sungguh apabila dua tu bangun sekali. Gapo cerah dengan gelap tu ada. Kalau cerah saja tak ada gelap susah kita. Kalau ada langit tak ada bumi kita nak duduk mana? Allah Ta'ala buat gu dunia ni banyak kalau cari jumpa. Allah buat malam, Allah buat siang. Tengah hari malam. Allah buat langit, Allah buat bumi. Allah buat sejuk, Allah buat panas. Allah buat dunia ni gu untuk khuliqat lakum. Manusia dapat faedah, dapat senang. Pas Allah Ta'ala buat kita, antum khuliqtum lil akhirah. Kita ni untuk akhirat. Allah Ta'ala buat gu juga. Buat orang jatuh, buat orang tino. Nak wis penuh akhirat kena ada orang tino, orang jatuh fikir tak hatullah. Kalau orang jatuh pakai duk fikir hak tino riba tangan, tak ada padu, dia nak berjangak, dia nak pergi, nak berjalan, nak turut moden, nak turut. Oh siap, agama tak masuk semua orang ni. Agama tak hidup dan tak sepenuh tahu orang ni. Akhirat nak jadi sepenuh kena balang. Ha tu masa sahabat dulu, apabila Nabi suruh fikir hak akhirat, hak masjid, orang tino fikir juga. Tu akhir mari sejid tu isteri nak tunggu dah rumah. Klik target dah gapo. Setiap kali ke sejid ia ada belajar mengajar di sejid. Ada majlis ilmu, ada wayak akhirat. Klik mari tu laki ku nak wayak gapo ni. Masa tu. Oi panggil duk tunggu. Hari tu tok laki klik hak Nabi wi takazat, so klik fikir klik. Moga tak ada wi gapo nak wayak apa wi so fikir. Serabut mula klik tu fikir dah. Klik apa rumah bini kata be. Dia nak apa kerut hari dah gapo. Hei Rasulullah ni suruh bakat fikir macam mana wis maya sekali. Mari jemaah bakat mari amal. Jadi kita sekali kita ni tak tahu masa ni pas masa dulu ya je tak ada. Kalau zuhur gak matahari gelicir sikit matahari diri tak boleh semaya. Pas bakat duk hati pio nak je pio nak ukur. Pagi tak sekali hok ni nampak matahari sini pagi tak sekali nak sekali. Batu-batu baik. Tak tahu kata keduk Nabi tak saya ingat apa Nabi kata supaya majusi. Batu tak tahu siapa ni. Bini serabut juga. Nampak tok laki serabut, bini serabut. Ha tidur. Malam tu tidur dengan serabut. Orang tidur dengan serabut ni tidur tak jenera. Tapi dia pergi dengan mengatur jenera dengan serabut. Hari ni kita duk serabut buku ke apa? Dia nak pergi tubik buku tu. Kadang-kadang daripada setan. Kadang-kadang daripada malaikat. Daripada Ta'ala. Orang yang jaga amalan tidur dengan air semayan. Kadang-kadang Allah mimpi hak dia serabut tu, mimpi Allah nak clear. Allah mai royak bahasa Sia panggil bokbai. Dalam mimpi ni kalau orang beriman deh, dia ada orang panggil takbir. Bahkan Ibn Sirin rahmatullah alaih dalam kitab dia kata mimpi orang beriman ni wahyu yang ke-70. Bukan wahyu Jibril, wahyu Allah Ta'ala bagi hak wik Nabi tu suku wahyu tu. Orang beriman ni ada wahyu daripada Allah Ta'ala melalui mimpi. Cerita ni berlaku zaman Nabi Yusuf lagi. Orang mimpi berarti hak sungguh. Tapi kena ijah lah. Kalau mimpi baik ni gapo nak berlaku. Kalau mimpi baik ni gapo nak berlaku. Mimpi air laut, mimpi minum susu, ya ada belak-belak. Dalam kitab-kitab ni ada cerita. Siapa Allah Ta'ala bagi ilmu ni? Nabi Yusuf. Ni nak kata mimpi orang beriman. Sahabat ni dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, tapi fikir dia tu bawa pada mimpi. Mimpi apa? Sahabat mimpi kata nampak orang pakai cuk hijau, kain warna hijau. Duk tak sutuh. Lepas tu duk paling kok kiblat, tangan dua putus masuk lelengo. Lepas tu duk kata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Ali. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Kelimah tu asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya Rasulullah. Jaga kejut. Dia oyak ke Nabi kata ya Rasulullah. Amo dengar benda pelik malam. Ya apa? Ada orang pakai cik hijau, waktu tu Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Nabi kata itulah cara panggil orang semaya. Hajar saya Nabi lah. Panggil. Bukan sore ulama kata, hak lain pun mari. Allah Ta'ala fikir dengan fikir sama yang ada pada sahabat.
Sama di sini mana orang jatuh, orang tino sahai dia, orang kampung, sahabat Nabi panggil sorak fikir sama. Hani nak pada fikir sama ni. Tok Imam duk fikir amalan masjid. Oh ni duk fikir hanung, Tok Watai duk fikir haning, Tok Bila duk fikir haning. Orang kampung duk fikir hanung nak maju kat sama. Oh ni satu golongan duk fikir mana anak muda kata maya tak duk mana duk fikir satu puak. Pakak duk sorak fikir tak sama. Nak dapat pertolongan macam mana? Isteri, suami tu fikir tak sama dah. Suami fikir masjid, isteri fikir brand. Ni buat macam mana brand tu bik rumah aku buat dah ni, bayar terosak iPhone 17 buat dah. Aduh aku 13 main tak anda ni, nak 17 buat dah. Main tak habis lagi function hak 13. Tu bik 14, tu bik 15, 17 buat dah baik. Hak pukul matahari nampak tak bulan, nampak pukul bulan nampak rupuk. Tu dia lah. Kita ada fikir sujud, kita ada fikir sunnah Nabi, kita ada fikir Jumaat. Onu dak fikir berai. Nubai tali kok rumah aku pula ni, bai tali kaki, bai selipar, bai siap. Nabi hajar sahabat kelik fikir, betina fikir sama, tu dapat nusrah. Hari ni kita nak belajar. Bukan isteri suami, demo ni fikir suti kapong. Mimpi belaka mari ya Rasulullah amma mimpi hok tidur sejik pun mimpi hok tidur rumah pun mimpi nak ayat kata bawa takazah hak Nabi wi nak gapo ni cerita ni nak ayat kata suara be tu mari daripada Allah. Hari ni kita ada asal nak kata be mak be Allah be kita nampak tu kita tak nampak atau 1000 tahun dulu Allah Taala hantar malaikat pergi hajar sahabat dalam mimpi suruh suruh panggil mari hayya 'alas salah hayya 'alal falah, mari tempat semaya, mari tempat jaya ni. Hari ni orang tak faham sebab tak ada usaha, tak ada fikir, tak ada bicara langsung masalah ni. Sebab tu hari ni tuan-tuan email kita duk mana tak tahu. Kelimah ada, gambar ada, tapi sepenuh cuci hakikat banyak lagi cabai-cabai dengan email. Sebab tu orang berimail kena bicara hak email. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Hai orang berimail, usul email, kecek email, muzakarah email, gerak email, harakat email. Ni kerja dakwah Pak Syekh Ilyas buat tertib. Dia panggil tertib dengan molek dakwah ni satu tertib. Agama mari dengan tertib tahu tak? Patutlah Taala kena tertib. Kalau tak ada tertib, seolah tak ada agama. Agama ni tertib hidup, nizamul hayat, tertib hidup agama. Pasal siapa panggil witi ciwit. Kalau kita hidup tak ada witi, ikut rasa tu bukan dah nak ikut nafsu. Cara hidup tertib kerana Allah kerana Rasul tu agama. Allah Taala kena. Sebab tu nak hidup agama ada tertib. Agama tu tertib dah. Tapi nak hidup, nak tumbuh, ya kena ada tertib usaha. Tu kerja dakwah. Syekh Ilyas buat tertib. Mana kata agama tertib? Semaya dia ada masa. Bukan ikut asal nak maya. Pakai dia. Hudud. Cupcake, orang tino, orang jatuh ada tertib. Bukan itu samu, orang tino, orang jatuh tak serupa. Tapi hidup serupa. Tak serupa. Mana kata Allah Ta'ala kena tertib? Agama tu Allah Ta'ala buat tertib kita dah. Mana kata Allah kena? Allah buat dunia ni dengan tertib. Dunia kita milik hari ni, Malaysia tu tertib ada tu. Manusia kaji je mesti sombong matahari musim. Allah Ta'ala buat tertib. Langit bumi jadi pun atas muka bumi dunia hari ni ada tertib. Saya mutalaah kitab Sahih Yunus juga. Allah Ta'ala buat bumi hari Sabtu, Allah Ta'ala buat bukit hari Ahad, Allah Ta'ala buat pakayu hari Senin, Allah Ta'ala buat keburukan hatta mari zulumat fasyak hari Selasa, Allah Ta'ala hatta ilmu nur cahaya hari Rabu, Allah Ta'ala buat binatang hari Khamis, Allah Ta'ala buat manusia hari Jumaat. Geno Allah Ta'ala ayat surah Yasin kata aku nak buat gapo kaligus ya innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Geno hidup bila hari satu Allah Ta'ala tak kuasa lemah tak anda ke dak. Allah nak taklimi umat, nak ajar manusia ni kata aku kena tertib. Buatlah turut tertib hak guna agama itulah tertib manusia. Apabila manusia ambil tertib hak Allah Ta'ala beri ni, hak Allah Ta'ala perintah dalam Quran, hak Nabi ajar tu agama, dua perkara. Perintah Allah cara Nabi itulah tertib hidup manusia. Itulah panggil agama. Itulah kejayaan dunia akhirat. Sebab tu satu kerja hak Syekh Ilyas betul ni buat tertib supaya nak hidup agama hak hidup dah.
Bukan beki agama. Nak buat macam mana hidup yakin asas agama. Nak hidup sunnah Nabi, gambar agama. Nak hidup semaya hak tu cara agama sunnah Nabi, semaya ada gambar agama. Nak hidup perjalanan orang yang ada agama ni turut kanak Allah kanak Rasul. Syekh Ilyas colek sifat tu ilmu mari. Nak ada cahaya yang orang beragama ni ada cahaya. Orang beriman ada cahaya. Latih hati wi takluk dengan Allah Taala. Nak orang beriman ni sepenuh iman. Syekh Ilyas buat tertib suruh hubung silaturahmi. Wi timbul kasih saya dalam sangkum baru sepenuh iman. Pas Syekh Ilyas nak cuci iman, dia ambil sifat sahabat hak mana latih diri, we buat semata-mata kerana Allah, ikhlas tu cuci iman. Pas nak we dapat hakikat iman, hak Allah Taala puji sahabat kata, "Hei orang beriman." Sahabat gerbai diri masa harta untuk agama, itulah hakikat iman. Tertib dalam susunan dakwah ni colek daripada kehidupan dan sifat sahabat, mari uka, mari hafal. Kalau banding tak, hafal we kita jalan, turut lawan ni leh. Mu nak dapat yakin, mu nak dapat sunnah Nabi, mu nak dapat hakikat semaya, mu nak dapat hakikat ilmu, mu nak dapat ingat Allah Taala tak lalai setiap masa setiap keadaan, mu nak dapat cuci hati kasih saya, mu nak dapat hakikat iman ni jalan dah ni. Kita jalan ya. Saya duk banding kata jalan dunia ni hak bangga jalan tah kapek merah. Pasal saya panggil promdeng. Orang-orang kedai ni duk tengok lah orang-orang hak mulia-mulia mari luar negeri, kalau masuk negeri di pada kapal turun tangga tu orang hafal promdeng. Oh, hebat je ni. Peyo ni. Turun kereta, masuk dalam bilik, ada promdeng. Oh, peyo ni. Tu kedai promdeng. Promdeng dalam ini umat kemuliaan. Ni, perjalanan ni hak sahabat jalan. Pengerban ni hak sahabat gerban. Tu Syekh Ilyas ambil promdeng hak sahabat yakin beano, sahabat kasih saya beano, sahabat ikhlas beano, sahabat kehidupan heredo beano, hafal kita jalan ni tertib dakwah ni. Gerbai diri masa kita ni syarat untuk nak dapat yakin. Allah Taala royak satu perniagaan yang laba. Apabila ambil diri dia masa dia harta dia mujahadah untuk Allah Taala, diri dia dapat islah, orang dapat faedah. Ingat deh saudara, kerja dakwah diri selamat dan umat tu selamat. Sebab dakwah ni islah diri, cari kira Allah Taala dan supaya jadi manfaat untuk umat. Dua perkara ni kita selamat, umat selamat apabila ambil tertib sahabat. Sebab sahabat orang tu hereda. Sebab tu bakal niat belaka deh, kemudahan Allah Taala beri belaka pada umat ni. Ingat ni tak payah, agama tak payah. Hak payah kita buat tak kena. Agama adalah Islam selamat sejahtera senang mudah sirora atas ini umat. Tapi ini bahasa payah kita buat tak kena tu. Bahkan Nabi marah, Nabi tak kena, Nabi ciri, Nabi tak suka orang buat agama jadi payah. Sebab agama mudah. Nikah agama. Sunnahku Nabi kata, gini hari ni payah, kita buat tak kena. Kalau cara Nabi mudah. Semaya, gini bahasa payah, kita buat tak kena cara. Kita susung dunia tu tak betul. Sebab tu jadi payah dengan semaya. Terang kita susung semaya, Allah susung dunia jadi mudah. Terang kita susung perintah Allah Ta'ala wis penuh lagi hidup dunia jadi hak kita. Ni janji Allah 1000 tahun dulu dah. Dunia khuliqat lakum hadis kursi, antum khuliqtum lil akhirah. Apabila kita paling pada akhirat, dunia turut belakang. Tapi apabila kita paling pada dunia, akhirat duduk belakang. Apa ni? Bandingnya supaya ulama kata matahari tu akhirat, bayar tu dunia. Bayar tak pakai apa boleh. Tapi nak bayar tu duduk depan kita tak payah. Nak bayar tu duduk belakang kita, turut kita semua. Kita paling muka ke matahari. Diri paling muka gitu. Mah sulus sini, bayar mah hidup di belakang dah. Kita hungar, kita naik kereta Ferrari, naik kereta Lamborghini, naik kapal ya duduk di belakang. Kita tak apa kalau dia pergi lawan dengan matahari gitu. Hidup itu. Ya manusia ni ada bayar ke hatu. Hatu tak ada bayar. Kalau tak jalan tak ada bayar hatu. Sebab hatu dia bukan rupa gini ya jin, setan, ya cahaya dah. Tak ada bayar cahaya. Benda hak tak ada bayar lah dunia ni cahaya. Pelita ni dia tak ada bayar, hak duk bayar tu jebur tu. Cahaya tu tak ada bayar. Kita hari ni ada bayar manusia. Paling ke pelita. Suluh ni bayar di belakang. Kalau kita paling belakang ke pelita tu, bayar di depan. Hak ni tak kena hungar. Tak ada sejik, tak ada jemaah, tak ada takbiratul ula, tak ada nak tu.
Ingat tak boleh kerongkang kejakan rekan. Harta banyak, haji tak ada akhirat. Dia mengata tak ada doa weh, tak siapa seru. Tak apa seru ni, mu tak usaha. Doa pada usaha pada palinglah kepada akhirat. No, ya sulah makan. No, dunia akan jadi. Hari ni kita paling ke dunia, akhirat pas depan. Hamba dunia pas depan. Hamba tak ada. Ni tak ada siapa semaya, tak ada masjid, tak ada. Suk ni bila? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit buat mana ni? Kawan nak atau bagi-bagi. Upah banyak, apa duit banyak. Baiklah 500 ribu seorang buat apa? Sama beras lambat telur-telur 1000 lah siapa duit. Tapi tu yang saya hidup zakat dok, haji dok, sedekah dok, khairat dok. Tak ada. Sebab hidup susung dunia, dia tak susung akhirat. Apabila kita susung akhirat, susung semaya, susung tertib hak mana ulama ajar kita, hak nabi ajar tu, mana susung dunia macam kita. Sebab tu kita bakal niat kita susung hatu molek amalan masjid, susung molek amalan rumah, muasyarat luar rumah, muasyarat dalam rumah, susung molek agama lekno, agama isteri, agama diri kita dan agama umat. Insya-Allah Allah susung dunia kita. Semua niat belaka insya-Allah. Insya-Allah. Ni dakwah kita mari duk belajar ni. Belajar iman, belajar kasih sayang, belajar ikram, belajar ikhlas, belajar sifat dakwah, sifat sahabat. Lepas tu hak baki lagi Allah Taala buat putus tak ada biar tahu. Sahabat diri pun buat-buat. Aku nak jadi Sayyidina Umar diri hak Nabi tunjuk atas dunia kata fil jannah. Tapi hari nak mati, hai aku nak menjadi ba'ana lepas nak selamat ke dak. Ali mari ziarah masa nak mati tu. Abu Bakar, Umar. Apa tiap apa budak? Mu takut mati Aku tak takut mati, aku takut lepas ada mati nak jadi geno. Mati belaka kullu nafsin za'iqatul maut. Lepas ada mati aku masuk kubur Umar takut. Buat dia buat siapa semua tu. Ali kata aku dia saksi. Nabi royak kata muslim. Ali, Umar, apa ni Umar tak Ali? Mu jadi saksi nah, mu jadi saksi kacau duk tekan Ali. Ali kata bukan aku sorang anak aku Hasan Husain jadi saksi boleh. Kata mu selamat. Tu sahabat. Sebab tu hari ni kita kena usaha diri kita belum tentu lagi, belum tentu. Pejam mata bila tahulah kita duduk mana. Hari ni tak tahu. Diri duduk sejak. Ada orang duduk kedan, tapi hati dia akhirat. Kita duduk sejak, hati kita duduk mana tak tahu. Kadang-kadang kita duduk maya ni jadikan buruk rembah atas muka pun ada. Kadang orang ni nego, Allah kata wali, nu nego nu wali. Ada hadis kursi. Allah bangga depan malaikat orang nego cari rezeki halal. Duk tubik ke laut tengok nu wali ku nu. Siapa? Orang cari rezeki halal untuk nafkah anak bini, wali juga. Sebab tu hari ni rupa parah nak buat putus saya tak boleh. Duk sejik pun kalau hati duk luar, duk le kedai pun kalau hati akhirat. Duk cari duit sekalipun nafkah anak bini tu agama belaka. Sebab tu dakwah nak susung tertib hidup. Nizamul hayat. Ciri-ciri mengikut perintah Allah cara Nabi. Selera kena belajar, bukan mari ngari botange, kena mujahadah ya tertib mari gitu. Baru Allah buka wallazina jahadu fina. Sebab tu niat dia selera dia. Kita mari hari ni kita muakhir. Kita tak kerja kita start sama tara ni. Anak kita perlu, isteri kita perlu, kerongkang kejakan rekan kita tangguh start, kita mari untuk latih imam, majlis imam, usaha amalan masjid. Lepas tu nak usnah taklah pada orang kapur tempat sini. Saya mari banyak tahun lah. Teka sejik ni tak ada lama cat, tak sudah, pagar tak ada. Esok mari dah sekali, baru ingat duk cari sejik duk mana yang dulu. Tanya mari kata, sejik dulu ni sini dah, tapi ya comel lah ni. Orang sini tahu kata berapa tahun dah. Saya mari hak naik kula pelah tak sukno lagi. Hari ni sinar bana comel. Mari dah ni pasal nak pergi comel kata amalan masjid. Nak pergi fok kita bakal gerak lah. Seperti mana jemaah kita mari duduk sini nak pergi fok kita niat bakal hidup. Gi apa gi hajar tik fok kita lah, gi buat suasana pak kita tik. Macam mana amalan masjid kat sini hidup. Kalau tak hidup kita nak pakat buat hidup. Hak hidup dah kita nak gi sebar contoh buat kok lain tik. Seperti sini amalan ziarah, amalan nusrah kat sini masya-Allah. Dia pakat mari duduk sekali ya. Nusrah dah panggil ni. Duduk dengan bayar. Mana orang sini orang sibuk orang kerja. Kalau kok tak cer mana duduk gi. Orang pagi buat kerja. Tapi dah jemaah masuk, tunggu duduk. Nusrah dah tu. Muliakan majlis agama tu.
Seperti mana orang Madinah sambut Nabi, tala'al badru alaina. Hai, masuk lekro puak ni. Puak muhajirin, puak ansar masuk lekro nama, puak sambut teh. Moga-moga orang kampung pos ini pun ni tak reti nak wang ke, potai. Dan jemaah dok masuk ni bak sambut teh. Seberai. Jadi suka, sejuk dia malas duk kecek dengan dia dengan mari. Apa ni tenang. Lah tak labu ya sakut pak ni bukan ngakak watan dengan muslim dengan amalan ke apa. Hok duk berarti amalan nusrah ambil bagi ya dari jemaah hari ada dengar sambut. Ni satu yang mana Allah Taala bagi, bukan semua kampung boleh buat lah. Bukan tempat tes, bukan semua saya duk round nak seolah tak rata pun. Duk asa 73 ada orang Islam ni cangwak mana duk asa siapa kau Chiang Mai, Chiang Rai, Pak Isang, Pak Ne tawan gi belaka dah. Tapi dia kasiat kita boleh tahu mana sambut teh nusrah kerja sama ni ya keseh. Sebab amalan ni amalan Quran wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Betul Allah kata walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu Allah sebut lagi. Amalan muhajirin ansar siapa tiru tu. Walladzina nattaba'uhum. Orang ittiba' muhajirin ansar, orang tiru Mekah, tiru Madinah. Tiru amalan tu lah. Sebab kita belajar hijrah. Orang sini nusrah pakat dengar tu ya senang hati. Jemaah mari ke ada pakat dengar. Tak apa dah senang hati kita rasa tak kesik tu menyenangkan hati muhajirin. Tu orang ansar. Tu ittiba'. Sebab tu kita niat aja boleh jemaah mari lah. Kita bila masa tak apalah kita hatur kita mesyuarat. Kita betul maaf kita hidup kok balok ke hidup kok teluk damai ke hidup mana. We dah niat dulu insya-Allah. Insya-Allah. Lepas tu naknya hari ni pula sehari lagi kita duduk 2 hari lagi. Hari ni kita nak ziarah. Ya ada boleh setiap buah rumah nak pergi wisalah gitu ya. Fa aslihu baina akhawaykum Allah ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adik-adik belaka. Fa aslihu baina akhawaykum. Pakat pergi sulah saleh. Pak Nabi saya juga nak timbul kasih saya. Nabi kata afsus salam bainakum. Musibah saleh. Kita nak pergi tu ya. Hak lain kijak Allah Ta'ala. Kita pergi jumpa ziarah pergi tangan assalamualaikum. Assalamualaikum ni amalan ahli syurga. Ahli syurga tak ada main, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji, tapi ada salam. Ada ziarah. Ziarah Nabi, ziarah ulama, ziarah ibu bapa. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ni amalan syurga. Sebab tu kita belajar buat amalan syurga atas dunia ni, moga-moga Allah Taala tak kita li syurga pula akhirat. InsyaAllah deh. Insya hari ni luar pergi mana? Lalu ambil jemaah, ambil fort kita ni pergi rumah. Masa nak pergi rumah tu best. So pergi rumah Nayuk rumah apa kok ni, rumah tu mana? Katakanlah nak pergi rumah Tok Bilal, nak pergi rumah Tok Imeh, nak pergi rumah ustaz, pergi rumah cikgu. Fort kita ada laka ni, orang nego ada. Deh. Ustaz ada, bisnes ada, punam pun ada. Punam keluarga lah. Punam anak isteri. Tak ada Adin Ayub saya rebut, tapi kita punam. Saya juga punam rumah tangga. Allah Ta'ala ayat kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya khalifah untuk untuk anak isteri saya. Orang bertanggungjawab. Lepas hari ni kita pakat tanggungjawab le apa ni le. Hak masa tu tahfaz kita lah. Masa tu hari ni pagi tak ada sebab kerja ni biasa pukul 5.30 tu gidah. Hari ni jemaah ada ambil hati. Tak ada nak buat kerja, nak pergi buat kerja dulu. Tak apa. Tengah hari lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas isya ke. Lepas isya tak ada anak, kita nak rehat dah. Hari ni sehari lagi penuh-penuh kita gunalah masa Allah Ta'ala wi sehat, wi boleh ni. Guna jemaah untuk sulah, untuk sahabat saleh lagi kapung. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.